Pernahkah anda perasan wajah orang di Assam, Nagaland, Mizoram dan Manipur kelihatan sangat mirip dengan masyarakat di Asia Tenggara, terutama orang di utara Myanmar, Thailand atau Borneo. Persamaan itu bukan sekadar pada raut muka. Dalam tarian, anyaman, bahkan bentuk rumah panjang, ada sesuatu yang membuat kita rasa seolah-olah berasal daripada akar yang sama. Persoalannya, adakah benar bangsa-bangsa Asia Tenggara berasal dari Timur Laut India? Atau sebenarnya, wilayah itulah yang menerima gelombang pendatang dari Asia Tenggara pada zaman lampau? Kajian DNA daripada pelbagai makmal, termasuk Center for Cellular and Molecular Biology di India dan Chinese Academy of Sciences, telah membuka lembaran baharu. Dan jawapannya, ternyata lebih rumit daripada yang kita sangka. Wilayah Assam, Nagaland, Mizoram dan Manipur terletak di hujung timur Laut India, bersempadan dengan Bangladesh, Myanmar dan Tibet. Kawasan ini digelar Seven Sisters of India, tanah tinggi berhutan lebat yang menjadi rumah kepada puluhan etnik seperti Naga, Mizo, Khasi, Ao, Lushai, Kuki dan Manipuri Meitei. Secara linguistik, mereka terbahagi kepada dua keluarga utama, Tibeto-Burman yang berakar dari Yunnan dan China Utara serta Austro-Asiatik yang diwakili oleh suku Khasi, berkait rapat dengan Mon di Myanmar dan Khmer di Kemboja. Ahli arkeologi menemui bukti bahawa kawasan ini pernah menjadi koridor penting migrasi manusia purba, laluan dari Yunnan ke Assam yang digunakan sejak lebih 40,000 tahun lalu. Di sinilah persimpangan tiga dunia, India, China dan Nusantara. Salah satu bukti genetik paling menarik datang daripada kromosom Y lelaki yang dikenali sebagai haplogroup O2A1M95. Kajian oleh Dr. Kumarasamy Thangaraj dan Dr. Gyaneshwar Chaubey pada tahun 2011 menunjukkan bahawa penutur bahasa Austroasiatik di India seperti Munda dan Khasi memiliki garis keturunan M95 yang berasal dari Asia Tenggara, bukan dari tanah India. Kajian lanjut oleh Arun Kumar pada 2015 dan Zhang pada tahun yang sama mengesahkan bahawa M95 muncul di Asia Tenggara sekitar 12,000 tahun yang lalu sebelum bergerak ke barat, memasuki India melalui Myanmar dan Assam. Yang lebih menarik, komponen genetik Asia Tenggara itu hadir terutamanya pada lelaki, manakala DNA mitokondria wanita kekal tempatan. Ini bermakna pada masa lampau berlaku migrasi lelaki dari timur yang mengahwini wanita India setempat lalu membentuk campuran genetik baharu. Kajian yang diterbitkan dalam Nature Communications pada 2019 menganggarkan campuran ini berlaku sekitar 3 hingga 4,000 tahun lalu sejajar dengan penyebaran pertanian padi dan tembikar Neolitik. Maka apabila kita melihat wajah dan budaya masyarakat di Assam dan Asia Tenggara, memang ada kebenaran di sebalik persamaan itu, kerana darah dan gen tersebut masih mengalir hingga kini. Berbeza pula dengan etnik Naga dan Mizo yang bertutur bahasa Tibeto-Burman. Kajian DNA oleh Gaydon pada 2009 serta Lu pada 2021 menunjukkan bahawa leluhur mereka berasal dari Asia Timur, khususnya wilayah Yunnan dan Sichuan, sebelum berhijrah ke Assam dan Myanmar sekitar 4 hingga 5,000 tahun yang lalu. Mereka membawa ciri genetik O3 dan O2B yang juga ditemui pada populasi Han Cina dan Shan di Myanmar. Ini bermaksud, dalam konteks sejarah, bangsa-bangsa di timur laut India bukanlah asal kepada Asia Tenggara, tetapi sebahagian daripada gelombang besar manusia yang turun dari utara ke selatan. Untuk memahami hubungan ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat ke wilayah Yunnan di China Selatan.
Kajian mito genom purba oleh Chinese Academy of Sciences pada tahun 2025 menunjukkan bahawa Yunnan mempunyai lapisan genetik tertua di Asia Tenggara, termasuk kumpulan manusia berusia 13,000 tahun yang berkongsi DNA dengan penduduk Myanmar, Laos dan Assam. Yunnan berfungsi sebagai jambatan genetik Asia. Dari sini, manusia purba bergerak ke India Timur Laut, sebahagian lagi ke Vietnam dan Kepulauan Nusantara dan akhirnya sampai sejauh Filipina serta Taiwan. Corak ini menjelaskan mengapa banyak wajah dan budaya di Asia Tenggara kelihatan hampir serupa. Ia berpunca daripada pusat asal yang sama, bukan daripada satu bangsa yang menakluk yang lain. Namun, ada satu perkara yang perlu dijelaskan. Bangsa Melayu dan Austronesia, termasuk Polynesia, Madagaskar dan Filipina, tidak berasal dari Assam. Kajian PNAS Nexus 2023 dan penyelidikan oleh Lipson pada 2020 menegaskan bahawa akar Austronesia bermula di Taiwan kira-kira 5,000 tahun lalu. Dari sana, mereka berlayar ke selatan melalui Filipina ke Borneo, Sulawesi dan akhirnya ke seluruh Nusantara. Walaupun laluan ini bertindih dengan rangkaian Austroasiatik dan Tibeto-Burman, ia sebenarnya arus yang berbeza yang kemudian bercampur di Asia Tenggara. Maka tidak semua keserupaan budaya antara Melayu dan Mizo misalnya datang daripada keturunan yang sama. Ada yang lahir daripada pertukaran dan pergaulan selama beribu-ribu tahun. Lihatlah anyaman Mizo dan Hasi. Coraknya mengingatkan kita pada songket Borneo. Rumah panjang orang Naga menyerupai struktur rumah Iban. Irama gendang dan gong di pergunungan Assam pula seakan nada Sabah dan Sarawak. Persamaan ini nyata, namun seperti yang diingatkan oleh ahli antropologi Malaysia, Profesor Siti Zaleha pada tahun 2017, persamaan budaya tidak semestinya menunjukkan asal yang sama. Kadang-kadang ia lahir daripada interaksi dan adaptasi terhadap alam yang serupa. Maknanya, kita memang bersaudara. Tetapi, cara hubungan itu terjalin mungkin jauh lebih kompleks daripada sekadar satu arah migrasi. Jadi, betulkah etnik di Asia Tenggara berasal dari Assam dan Mizoram? Jawapan sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak salah juga. Genetik menunjukkan hubungan dua hala. Ada kelompok di India Timur Laut yang menerima darah Asia Tenggara dan ada juga bangsa Asia Tenggara yang mengekalkan jejak dari Yunnan dan Himalaya. Dalam erti kata lain, kita semua berasal daripada rangkaian manusia purba yang sama. Manusia yang berpindah, bercampur dan menyesuaikan diri mengikut alam sekitarnya. Bila kita melihat wajah orang Mizo atau Naga hari ini, mungkin kita sebenarnya sedang melihat pantulan masa silam. Satu kisah panjang bagaimana manusia dari Yunnan dan Assam pernah menuruni sungai, menyeberang laut dan akhirnya membentuk dunia Melayu yang kita kenal hari ini. Kerana pada akhirnya, sejarah bukan tentang siapa yang asal, tetapi tentang bagaimana kita semua berhubung.